No guys, ini hari keempat saya berpuasa, tetapi ya malang sekali hari ni. Saya kena buang kerja dekat kerja cashier tu. Tak ada rezeki. Nak tahu tak kenapa saya kena buang kerja? Ya, sebab saya rosakkan basikal bos tu dan saya selalu datang lambat. Bukan, masalahnya saya memang tak ada masa nak sampai awal. Tak apalah. Ada orang call lah. Sekejap kita angkat dulu. Hello, siapa ni? Hello Arzek, ada kerja kosong ni, nak tak dekat teksi? Okey. Nanti aku jumpa kau. Okey, kalau contoh pukul 10 pagi kau jumpa aku. Okey. Guys, korang dengar tak? Saya akan dapat kerja kosong, kerja taksi. Yeay, kita kerja taksi guys. So, tanpa lengahkan masa, sekarang dah pukul 3 pagi. Jomlah kita siapkan makanan kita untuk sahur pada hari ini guys. Let's go. So guys, saya telah renovate ruangan RZ Teams tersebut. So sini dah tak ada tandas, so tandas diganti sini dan kita ada dapur. Dan ini makanan yang saya buat tadi, hot dog, dan kita nak buat lagi sikit. Sebab apa? Yelah, kita kenalah buat banyak sikit dalam tak payah kita ambil makanan, kita buat salad lah. Kita buat vegetable soup. Sebab apa saya malas nak tu. Okay, kita buat, kita cut lagi sikit. Saya sempat renovate rumah ni, kita letak dapur kat sini. So tak adalah buruk sangat kan. Macam tadi tu, TV pun saya dah buang. So tak apa, kita letak asal open, close. Kita bukan boil kat mana boil ni Oh bukan, mana boil? Oh ni boil. Kita boil dulu ya. Kita keluarkan boil, lepas tu kita masukkan. Kita masak dan letak sedikit pepper powder, benda tak random sangat. Just tunggu dia masak. So kita ditemanin bersama Ronyu, Kepok dan juga Rafikis guys. Sebab apa kita dapat peluang kerja kosong dekat teksi. Kita rasa sikit. Sedap. Korang jangan ingat saya tak puasa Sekarang bersahur. Okay, kita dah letak. Okay, jomlah kita makan. Kita place dan kita duduk. Kita makan. Okay, kita makan. Let's go. Kita ambil ni, makan vegetable soup. Bismillah. Sedapnya. Sedap. Sedap gila. Okay. Nice. Vegetable soup dia memang sedap lah. So sahur kita vegetable soup je lah dengan hot dog. Alah, asyik makan benda sama je dah, tak ada benda lain dah. Okay, makan je lah sedapnya. Okay, makan lagi sikit. Okay, nice. Kita habiskan hot dog ni. Sedapnya hot dog ni. Sedap. Kita makan lagi sikit. Ya, kita makan. Let's go. Okay guys, so saya dah habis makan. Jomlah kita mandi terlebih dahulu. Sebab apa? Kita dah sahur, kenalah mandi dan ambil wuduk untuk solat subuh guys. Jom. Kita tutuplah pintu. Okay, nice. Lepas tu kita buka lampu. Nak tengok. Wow, macam ni lah tandas baru yang saya renovate tu. Tak adalah cantik sangat, buruk sikit je. Ada 3 toilet paper nak jatuh dah. Lepas tu kita ada sinki dan tempat mandi. Jomlah kita mandi. Let's go, kita mandi. Ya, mandi. Ya, kita kena mandi. Sebab apa? Sebab kita baru bangun tidur. Kita kenalah mandi. Okay, kita mandi dulu. Okay, nice. Kita mandi terlebih dahulu. Mandi. Ya, kita mandi. Okay, let's go. Kita dah mandi. Okay, sekarang masanya untuk kita gosok gigi. Okay, ni gosok hidung, bukan gosok gigi. Nice. Okay, kita ditemani bersama Ronyu dengan Kepok di belakang masih ada di situ. Dan tadi dia orang dah mandi bersama saya. Okay, nice. Kita dah gosok gigi. Kita use bathroom sekejap. Nak buang air kecil. Okay, dah. Okay, so basuh muka dulu lah. Okay, kita dah basuh muka. Lepas tu kita ambil wuduk. Ya, kita ambil wuduk. Okay guys, so kita dah ambil wuduk. Jomlah kita pergi ke apa? Kita solat subuh. Sebelum tu saya nak tukar baju dulu. Sebab apa? Sebab saya dah ada baju untuk kita solat. Nice sikit. Tak apalah, pakai je lah baju ni. Sama je. Okay, let's go. Kita solat subuh. Alhamdulillah guys, kita dah habis solat subuh. Dan ya, kita akan bersiap-siap untuk pergi
ke tempat teksi tu sebab Rafikis dah ajak saya. Ini boleh keluar terus. Nanti saya remove lah benda ni. Macam buruk lah pula. Kaca pun saya tak tahu nak letak macam mana. So ya, korang boleh rate lah ni dapur dia buruk ke tak. Saya rasa normal je dapur dia. Tandas dia pun macam okey lah, boleh lah. So dinding-dinding ni pun saya tak buat putih. Saya buat macam material sikit supaya nampak lebih cool. Dan ya, sebelum kita roam tu dulu. Di sini kita nampak macam ya, dan akhirnya saya dah letak lampu kat bilik evaders ni. Sini gelap sikit, lampu yang tu dah hilang. Tak apalah, okey lah. At least ada TV dan ada alarm. Kita ada tempat meja belajar dan seat. Itu saja, kita tutup lampu, tak nak bahas elektrik. Keluar. So sekarang dah pukul 6.30. So ya, sikit lagi kita nak masuk. Kita dah berpuasa start daripada hari ni. Let's go, kita dah berpuasa start pada hari ni. So jap, kita dah tengok apa-apa lagi dah tak ada. So kita tutup lampu, kita just chill dulu. Dan kita terus siap-siap pergi ke tempat teksi dengan Rafikis guys. So yeah, let's go guys. Okay guys, so kita dah nak sampai ke tempat kerja kita. So korang jangan tanya ni basikal siapa. Basikal ni ialah basikal saya curi. Hehe, saya curi sebab dah tak ada kenderaan saya nak naik. Kereta sofa saya tu pun dah tak ada. Itu dia, Rafikis. Kita akan pergi bekerja dengan dia dekat tempat teksi bersama Rafikis guys. So ini Rafikis. Lambat lah Rizek ni. Hai. So jomlah kita bermula kerja. Jom guys. Let's go, kita kerja dulu. Okay guys, so inilah kereta teksi kita. Wow, sangat nice. Kita boleh lah kereta teksi pun. Kerja teksi pun macam okey sikit. Tak adalah macam kerja cashier tu kan. Kena tu. Okay, so Rafikis dah pergi dulu. Dia pergi ke area sana. Kita akan pergi ikut arrow yang ditunjuk itu. So aduh, susah sikit nak kawal kereta ni. Okay, so kita kena pergi ke area sana ya. Jom kita pergi ke area sana terlebih dahulu. Ya, kita kerja taxi guys. Tak adalah kerja cashier je kan. Duduk dalam tu kerja cashier. So kali ni saya takkan kerja cashier. Kita akan kerja iaitu taxi. Kita ni dulu. Ya, lepas tu kita ke sini. Kita ke sana. Kita hantar orang. Kerja taxi ni senang je, hantar orang macam tu je. So sini ya, kita dah sampai ke tempat orang. Yup. Nice. Lepas tu kita dapat duit. So senang lah sikit kerja taxi ni. Kita just hantar orang. Tak perlu terus naik kereta ni. Tapi penat lah juga kan. Okay, macam biasa kita akan kerja sampai malam guys. So ini dah pukul 11 lebih. Kita akan ke sini ya. Dapatkan orang ni. Ya, naik, silakan naik. Nice. Dah level up. You just got promote. Salah. Okay, kita kena pergi sana. Okay, let's go. Kita kena pergi sana guys. Kena ikut ni. So kita kena pusing dulu. Saya nak ikut arahan. So ke sana kan. Oh tak boleh lah. Okay, kita kena ke sini lah. Lantak lah, jalan je lah. Okay, so ke sini. Dia minta ke sana. So kita boleh ke sana, let's go. Itu dia guys, si Rafikezu iaitu Rafikis. Dia di belakang saya tu, tak nampak tu. Okay, lepas tu kita kena pergi sana. Okay, maaf cik lambat. Saya pun tak tahu jalan ke Bloxburg ni, Bloxburg Town. Sebab saya pening sikit jalan Bloxburg ni kat mana. Okay, dah sampai cik. So boleh turun. Abang kerja style kan. Okay, so kita kena patah balik Patah balik, yap. Patah balik. Dan kita pergi ke arrow yang ditunjuk tu. Arrow yang ditunjuk tu dekat sana kan. So tak adalah susah sangat kerja taksi ni. Okay, ke sini. Ya, itu dia. Kita jemput dia naik. Jemput kak, naik kak. Lantar. Kita pusing dan jomlah kita pergi hantar dia.
Dia hantar kat sana. Ke sana, ke sana. Sini tempat pizza ni tu. Okey, tu dia. Ya, kita parking di sini. Okey, bayar. Terima kasih telah bayar. Sekarang, ni je dekat je. Nice, dekat saja. Naik, silakan naik. Okey. Allah, apa ni? Bus mode, tak nak. Okey. Lepas tu kita kena pergi sana Okay. Kita ikut arahan lampu merah, lampu hijau semua kita ikut. Tapi kalau saya tak nampak tu maklum malamak dah tak pernah kata lanjut. So kita kena ke sana. Ya, selesa tak pandai dari sini. Mestilah selesa kan? Ya, saya selesa. Okay, nice. Abang tu selesa guys. Mana naik atas lagi Okey bang. Nanti bayar lebih tau sebab jauh ni. Okey, ke sini. Tu. Abang nak tengok City Hall tak ada apa-apa pun kat City Hall ni. Okey, parking sini. Bye. Okey, sekarang ke sana pula. Let's go. Mesti korang malas nak tengok macam ni kan. So ya, kita akan skip sampailah dalam waktu rehat. Let's go. Okay guys, so sekarang dah masuk waktu rehat. Jomlah kita rehat bersama Rafikis guys. Jom kita rehat bersama dia. So sekarang kita kita rehat tu jalan kaki sebab basikal saya pun dah ada orang colik. Saya lupa nak lock basikal saya. So kita rehat ni jalan-jalan je tak ada pergi makan, tak ada pergi apa. Kita ambil basikal kat situ lah. Sebab basikal situ free. Sana pun ada basikal juga. Naik basikal ni kita ronda-ronda town. Let's go. Kita naik basikal, kita ronda-ronda town guys. Nak ronda-ronda ke mana ni waktu rehat walau bulan puasa. Wow, bahaya. Okey. Kat sini ada, apa ni? Lantak lah. Rumah saya rasa kat sini Sunset Point. Sini kan, sekejap kita try explore sebab yelah kita tengok waktu rehat ni. Sini salah okey, sekejap. Pokok. Sabar jap. Okey, tu kita ikut Rafikis. Allah. Okey, let's go. Sabar jap. Okey, jom. Mungkin kat sini. Bahayanya kalau laluan macam ni. Lah, situ ada laluan untuk basikal. So, kita lalu je lah Walaupun kereta lagi pun, kereta mana ada. Rumah saya area sini. Allah, lag. Rumah saya area sini guys. Saya rasa rumah saya area sini. Lagnya, ya Allah. Astaghfirullah. Okey. Ni rumah saya. So ya, ini rumah saya. Nak buat apa kat rumah? Kita naik kereta sofa kita. Kereta sofa saya pun macam nampak nice ni. Okey. Kita naik kereta sofa. Cepatlah naik. Sekejap, saya tak bagi permission. Wow. Apa ni sabar. Okay. Kita interact tu, kita invite the family. Yes. Okay. So naik. Okay, let's go. Kita naik kereta sofa kita guys. So jomlah kita jalan-jalan naik kereta sofa kita ni. Kat sini ada rumah, tapi macam tengah nak decorate ataupun starter je. Kita jalan-jalan je sebab apa? Yelah, tengah Ramadan tak nak berlari pula kan. So korang boleh tengok style new si Astagfirullah ni. Korang boleh tengok style new si Rafikis di rangkuang. Topi tu dia pakai rambut. Lepas tu headphone dengan belakang dia. Naga dia pun dah tak ada dah. Naga dah mati lah. Allah, lag dia. Kita pergi taman permainan tu lah Jomlah kita pergi taman permainan yang kat situ guys. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai ke tempat water park. Kita dah sampai ke water park. Nice. So saya takkan mandi
Saya akan main permainan ni ataupun kita santai-santai je. Allah, semua barang hilang. Nice, memang nice. Asal, oh ya Allah, kolam dia pun jadi batu sekarang ni. Relax gila lah guys, sorry. Dah lah korang, janganlah pergi waterpark ni bahaya lah. Nak tahu tak kenapa? Tengok saya mandi je, uish. Tengok saya mandi je sini tu dia jadi hilang lain. Nah, sini dah okey sikit. Tak apalah guys, waterpark ni curse. Kita tak boleh lah explore waterpark curse ni. Tapi nice lah cara diorang buat ni. Sumpah nice. Okay, so jomlah kita naik balik kita punya kereta sofa tadi. So sekarang dah pukul 3. Saya rasa habis kot shift kita kerja sebagai taxi. Masa satu kita balik rumah Lepas tu kita siapkan makanan untuk berbuka. Let's go. So sekejap kita balik dulu guys. Let's go guys. Okay guys, so kita dah sampai ke rumah kita di sini. Rumah kita memang nampak pelik, tapi tak apalah at least ada rumah daripada tak ada rumah. So kita dah letak ataupun tu. So jomlah kita masuk ke rumah kita dan kita akan bersiap sedia untuk berbuka terlebih dahulu. Sekarang dah pukul 5 4:30. So jomlah kita siapkan makanan kita dulu. Ni kita berbuka bersama Rafikis guys. Kita buka lampu dulu. Kita masak banyak tau. So apa ada tetamu iaitu Rafikis. InsyaAllah nanti RZ Teams juga datang lah. Kita tutup ni. Apa ni? Oh salah, kita ambil ni. Ni makanan petang tadi kita buang je lah sebab dah tak elok, dah basi. Kita akan buat makanan baru. Let's go. So makanan apa agaknya yang saya nak buat guys? Korang boleh teka. Kita akan buat makanan. Kita tengok dulu. Kita ada vegetable soup dah buat dah. Mini corn dog, chicken nugget, fish stick, pancakes, french fries. Sedap lah pula bila dengar ni. Kita masak apa ni guys? Spaghetti pomodoro. Mesti sedap kalau masak spaghetti pomodoro. Masak spaghetti lah guys, let's go. Kita boil dulu spaghetti. Kita masak spaghetti, let's go. Kita masak spaghetti. Yang peliknya kan, bila masak tu kita kena pakai duit kita sendiri, padahal kita dah beli barang tau. Okay, so kita gaul-gaulkan spaghetti. Kita betul ni. Okay, lepas tu apa? Letak garam sikit biar rasa dia mantap sikit. Okay, let's go. Kita masak dulu, let's go. Okay guys, so sekarang dah pukul 7:30. Dah masa waktunya berbuka. So jomlah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jomlah kita makan. Start daripada pizza, spaghetti ni kita buat. Bismillah. Sedapnya. Benda kenyang, kau makan sikit baru. Kita jangan lupa pasal ronyo dan kepok. Kita bagi orang sedikit makanan kita guys. Ya, orang tengah makan tu, sedap kan? Okay, kita makan dulu, kita makan. Kita ambil lagi satu. Sedap sangat spaghetti yang kita buat ni. Okay, so kita dah berbuka bersama Rafiki. So insyaAllah kalau ada masa kita berbuka bersama RZ Team. So ini seorang je. Seorang je lah. So kita makan dulu, let's go. Makan. Sebab kita dah tu. So depan makan kita terus bersiap. Kita tolak solat tarawih. Let's go. Makan dulu. Okay guys, so kita dah habis solat tarawih. Let's go, kita dah habis solat tarawih pada hari keempat kita berpuasa. So itulah rutin kita bersama Rafikis. Kita dapat kerja taksi. Akhirnya setelah dibuang kerja kita dapat kerja taksi guys. So bukalah pintu woi. Okay, buka pintu, buka lampu ya. So itu saja rutin kita pada hari ini. So thank you so much korang dah tengok video ni. Dan ya, itu saja untuk episod 4 kali ni. So ya, so itu saja. Jumpa korang di next video. InsyaAllah kita akan buat bersama RZ Teams. Dan ya, jumpa korang di next video. Bye guys.